Aku ikhlas. Tapi kenapa Tuhan selalu menguji keikhlasan aku? Atau sebenarnya manusia ni tak boleh pun rasa ikhlas? Berserah? Menyerah? Tu ke ikhlas? Bukan ke setiap pengorbanan tu akhirnya mesti kemanisan? Tapi kenapa yang muncul amarah? Weh bang! Kau dah buat apa hari ni abang? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Aku hambanya, redha. Semua orang mencari redha untuk hidup, sama seperti aku. Tapi aku tak sangka ianya bukan percuma. Aku masih ingat lagi waktu kali pertama kau wujud kat dunia ni. Akulah abang yang paling bahagia. Walaupun umur kita beza tak sampai setahun, Allah lebih sayangkan ibu semasa kau lahir. Aku tak mengerti perasaan tu dan aku tak nak tahu pun apa yang aku rasa. Yang penting aku tak suka situasi tu. Yang aku tahu, aku redha. Kau munafik! Mana kau? Time kita dah janji sama-sama nak sambung belajar. Untuk mengikuti program pengajian seperti Bang. Bang! Korang dapat masuk universiti, Bang? Ke kau yang kena hati janji kita? Bang! Kau dapat tak? Bang! Serius lah! Kau tak tahu apa yang aku tahu dia. Kau tak tahu. Kalau kau berada dekat tempat aku yakin kau akan buat benda yang sama. Assalamualaikum. Wah. Abang, salam. Tak tidur lagi ke? Nampak ayah balik, ayah tidur tempat kerja. Telak tadi. Itulah. Tak apalah. Abang ambilkan air untuk ayah. Penat betul hari ni. Macam-macam jadi. Ada orang nak outstation lah. Ada orang nak makan luar lah. Request tu, request ni. Itulah, berdiri pun tak kira. Penat tu. Air. Tak apa. Tak sini dulu. Abang nak mandi. Okay.
Cuma aku tak tahu kalau kau sanggup buat perkara itu untuk kau. Bulan ni duit belanja aku transfer lambat sikit. Gaji bulan ni, aduh, kering lah. Banyak benda aku nak bayar. Nanti bonus dah masuk aku transfer 2 bulan terus. Kau pandai-pandai lah hidup kat sana dulu. Cari lah duit ke apa. Dengar? Kau nak tunjuk hero ke? Aku tak suka benda tu, kau tahu tak? Aku tak suka. Memang patutlah kau mendapat. Bang! Kau dah buat apa hari ni, Abang? Ha? Aku penat lah, sial! Aku minta kau jaga Abah je! Bang, aku nak tanya kau selama ni, apa yang aku bagi kat family tak pernah cukup ke? Ha? Bang, tanggungjawab kau sebagai sulung. Mana tanggungjawab kau, ha? Aku penat lah, sial aku bagi sini. Tapi kau takut yang sama juga. Jaga Abah pun gagal. Kau ni memang Abah Diam ikhlas. Kau nak cerita pasal apa? Kau penat? Ha? Pengorbanan semua ni kau buat. Kalau kau kata pengorbanan ni semua kau buat untuk aku, untuk Abah, aku dengan Abah tak perlukan pengorbanan kau. Buat apa ni, Dek? Ha? Kubur Abah tu masih merah lagi. Abah kalau hidup sekarang ni pun, kau nak dia suka ke kita gaduh-gaduh macam ni? Kau ingat Abah sikit. Ha? Aku bukan mata, kau dah tak ada. Tak sempat salah, tak sempat tanya, kenapa kau pergi macam tu, tanpa pesan, tanpa suara. Aku bukan kuat. Ikhlas. Lepaskan. Ikhlaskan. Semua aku dah buat. Aku dah jadi yang terbaik aku dah. Dalam dunia ni, buat baik saja tak cukup. Kerana bukan itu yang Tuhan pandang semata. Macam-macam pengorbanan aku buat untuk at least aku ada masa dengan Abah. Itu pun Allah tak boleh nak bagi ke? Pengorbanan itu satu perjuangan ikhlas, bukan untuk difahamkan. Mana mungkin pengorbanan itu dipanggil pengorbanan sekiranya perjuangannya masih belum tamat. Maksudnya? Ikhlas. Sinilah. Aku buka mata, kau dah tak ada. Tak sempat salam, tak sempat tanya, kenapa kau pergi macam tu, tanpa pesan, tanpa arah tuju. Aku bukan sekuat itu, aku cuma mahu kamu